Dalam masa 35 minit, 26 pelancong terkorban dan 20 yang lain cedera. Kes ni bukan di Palestin. Insiden ni berlaku di Kashmir, buah tempat pelancongan di India, lembah Baisaran. Kumpulan militan ini menyamar sebagai kaki tangan resort dan mula membuat tembakan secara rambang. Video ni ialah tentang kejadian yang berlaku pada 22 April lepas di wilayah perebutan India dan Pakistan. Teruskan menonton. Baru-baru ini 7 orang militan telah membuat serangan di lembah Baisaran, Kashmir. Untuk makluman anda, lembah Baisaran ni adalah sebuah kawasan yang terkenal dengan nama jolokan Mini Switzerland kerana pemandangan yang indah. So ini memang tempat pelancongan daripada seluruh dunia lah. Tempat naik kuda, hiking, lokasi buat filem Bollywood dan lain-lain. Cumanya kawasan ini memang kawasan konflik di antara India dan Pakistan. Ni sekejap lagi saya uraikan. Militan ini berpecah kepada beberapa grup. Dia orang menyamar jadi staff resort dan mula membawa pelancong di situ. Banyakkan daripada mangsa sedang bersia-sia ataupun baru sampai di resort menaiki van. Kejadian ini berlaku jam 9.45 pagi waktu Kashmir. Mereka menggunakan senjata automatik, percaya AK-47 dan menyerang daripada pelbagai arah. Polis menyatakan bahawa serangan ni adalah serangan yang dirancang dengan teliti. Kumpulan militan ini sempat mengorbankan 26 orang pelancong dan 20 yang lain cedera. Masa yang diorang ambil ialah 35 minit sebelum pihak polis sampai. Polis pula mengambil masa lebih kurang 2 jam untuk meredakan keadaan dan mengawal kawasan resort. Daripada kumpulan pelancong yang selamat, mereka menyatakan bahawa mereka memang tak menyangka bahawa kumpulan ini adalah militan TRF. Ada di antara militan ni memakai baju staff resort dan ada yang memegang fail seolah-olah mengambil attendant pelancong yang baru sampai. 7 militan ni, 5 berjaya ditumbangkan dan 2 lagi melarikan diri ke dalam kawasan hutan berhampiran. Hingga kini, operasi memburu 2 militan ni masih berjalan. Baik, kita masuk kepada bab. Siapa militan ni? Militan ini dipercayai daripada kumpulan The Resistance Front ataupun TRF. Kumpulan ini didakwa oleh kerajaan India sebagai militan yang menerima sokongan secara tak langsung daripada agensi risikan Pakistan. Ini termasuklah dari segi latihan dan juga bekalan senjata. Tapi kerajaan Pakistan secara rasmi menafikan sebarang pelibatan ataupun hubungan dengan TRF ni. Pihak polis India pula menyatakan bahawa mereka menjumpai beberapa propaganda berkaitan dengan TRF pada 5 militan yang berjaya ditumpaskan. Ini yang disebut oleh polis India lah. TRF ni dianggap sebagai proksi kepada Lashkar-e-Taiba dan Hizbullah Mujahidin, iaitu 2 kumpulan militan yang memang aktif dalam konflik Kashmir ni daripada dulu lagi. Seperti yang tuan-tuan tahu, Kashmir ni ialah sebuah daerah yang menjadi perebutan antara Pakistan dan juga India sejak daripada 1946 lagi. PBB ni pernah membahagikan daerah Kashmir ni separuh kepada India dan separuh kepada Pakistan, tapi dua-dua negara tak setuju. India claim bahawa keseluruhan Kashmir ni dia punya. Pakistan pula claim bahawa keseluruhan Kashmir ni dia punya. Untuk makluman anda, British meninggalkan India pada 1946. Tapi pada 1948, PBB pernah mencadangkan satu referendum, iaitu satu undian yang membolehkan rakyat Kashmir sendiri pilih sama ada dia nak sertai India ataupun Pakistan. Tapi sampai hari ni, referendum tu tak pernah berlaku. India tolak referendum tersebut atas alasan keselamatan, isu militan dan campur tangan luar. Tapi untuk makluman tuan-tuan jugalah bahawa majoriti penduduk Kashmir ni ialah Muslim. Jadi daerah Kashmir ni kekal sebagai kawasan konflik sampai ke hari ni. Setiap kali berlaku apa-apa isu berkaitan Pakistan ataupun di India, isu Kashmir ni akan kembali panas. Baik, lembah Baisaran di Kashmir ni dikawal selia oleh India dengan pelancongan dia, dengan segala fasilitis kat situ. Tapi pada tahun 2019, India buka kawasan ni kepada orang luar untuk beli tanah kat sini. Ini yang jadi isu, dan pada tahun yang sama TRF ni wujud. TRF ni bukan sebahagian daripada kerajaan Pakistan, tapi dilihat sebagai kumpulan yang menyokong pendirian Pakistan dalam isu tuntutan ke atas Kashmir. India pula lihat TRF ni sebagai proksi militan kepada Pakistan ni. Manakala Pakistan pula menyifatkan mereka ni ataupun TRF ni sebagai satu gerakan rakyat yang memperjuangkan nasib sendiri. Apa tindakan India selepas serangan ni? India tuduh Pakistan yang merancang semua ni, even Pakistan tak mengaku. Malah dia orang kata TRF ni tiada kaitan langsung dengan kerajaan Pakistan. India juga telah mengusir penasihat pertahanan Pakistan di New Delhi. Ini saya tahu apa isu. Ada yang sebut penasihat pertahanan yang dihalau, bukan kedutaan. Ada yang sebut yang dihalau tu ialah kedutaan Pakistan di New Delhi. Bezanya, kalau kedutaan Pakistan yang dihalau, maksudnya kerajaan India ni memang dah tutup meja rundingan dan sama sekali akan memutuskan hubungan dengan Pakistan. Yang kedua, visa Pakistan ke India dibekukan dan pos sepadan Atari Wagah ditutup.
Tapi dalam semua ni, tindakan yang paling besar ialah menggantung perjanjian air Indus Pakistan. Kalau korang tengok di peta ni, sungai yang paling besar mengalir di Pakistan ni ialah Sungai Indus. Sungai ni mengalir daripada wilayah Ladakh di India, masuk ke kawasan Gilgit-Baltistan di Pakistan dan kemudian mengalir ke Laut Arab. 90% hasil pertanian Pakistan bergantung pada Sungai Indus ni. Krisis air mungkin berlaku, gangguan elektrik dan lain-lain kerana hidroelektrik Talbela dan Mangla berada di sungai ni. Walaupun sungai ni kebanyakan mengalir di Pakistan, tapi empangannya sebenarnya berada di India. Jadi India boleh mengawal faktor air di negara Pakistan. Soalannya sekarang, apa akan jadi kalau India ingin terus sekat bekalan air ni? Pakistan akan lumpuh ataupun mungkin Pakistan akan bertindak secara ketenteraan. Daripada sisi rakyat India pula, mereka persoalkan bagaimana militan dengan mudah masuk ke kawasan pelancongan seperti Kashmir ni. Media antarmasa, BBC, Al Jazeera, Reuters pula dah beri perhatian besar pada konflik ni. Beberapa negara Timur Tengah dan juga Europe mendesak agar kedua-dua negara bertenang dan jalankan siasatan bebas. Bank Dunia sendiri telah campur tangan secara diplomatik kerana bimbang konflik air ni akan jejaskan kestabilan rantau Asia Selatan secara keseluruhan. Untuk makluman anda, ini bukan serangan TRF yang kali pertama. Cuma korban yang paling tinggi, serangan di Kashmir ni.